Hai teman-teman, ada orang tanya saya, mana lebih penting? Merdeka Kad lebih penting ataupun hibah lebih penting? Apakah pendapat korang? Jadi sebenarnya kita tidak boleh buat perbandingan macam tu kan. Tapi ramai orang yang suka berdebat ya, mana lebih penting. Ada orang kata Merdeka Kad lagi penting. Ada orang pula kata hibah lagi penting. Jadi sama-sama ada sebab dan alasan masing-masing. Jadi mungkin saya boleh bagi korang satu sebab kenapa hibah lagi penting berbanding dengan Merdeka Kad. Ada tak korang rasa teruja dengan apa yang saya cakap? Sebab ramai orang kan selalu fikir Merdeka Kad lagi penting kan? Yes, Merdeka Kad memang penting. Tapi kalau korang tak ada Merdeka Kad, ada solusi dia juga. Anda kata kalau korang kena penyakit dan korang kena rawatan, tak ada duit nak masuk private hospital sebab tak ada Merdeka Kad, korang boleh pergi hospital kerajaan, betul tak? Jadi, masih ada tempat untuk korang mencari mendapat rawatan. Tapi cuba fikir, kalau korang mati tanpa hibah, korang ada banyak hutang, macam mana? Siapa nak tolong bayar hutang tu? Korang bukan setakat akan mati berhutang, tak boleh masuk syurga, roh tergantung, dan family korang juga akan mengalami kesengsaraan. Mengalami masalah kewangan yang cukup serius. So, bukankah hibah lagi penting berbanding dengan Merdeka Kad? Apa komen korang? Saya harap korang boleh bagi komen, ya. Jadi, rumusannya ialah tak ada salah, tak ada betul, ya. Itu cuma satu aspek di mana saya nampak hibah lagi penting berbanding Merdeka Kad. Harap-harap korang mendapat sesuatu lah. Ya, cuba like, komen dan share.